Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Badani, salam IPG Peneraju Semangat Pendidikan Guru Bertaraf Dunia. Saya Dr. Wan Fazli bin Wan Harun, pengarah IPG Kampus Darul Aman, mengucapkan selamat meneruskan perjuangan dalam menjalani ibadah puasa yang telah kita jalani hampir separuh daripada bulan Ramadan. Semoga Allah akan terus memberi kita kekuatan untuk meneruskan ibadah dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan. Semoga kita terus istiqamah dalam ibadah dan membaiki diri. Jangan berhenti di sini, teruskan beribadah dengan lebih bersungguh-sungguh kerana ganjaran yang besar menanti di hujungnya. Marilah kita memanfaatkan setiap saat yang berbaki dengan kebaikan dan amal soleh. Semoga baki Ramadan ini dipenuhi dengan keberkatan dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam IPG Peneraju Kecemerlangan Pendidikan Guru Bertaraf Dunia. Saya mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin, dan kita ada berbaki lagi 10 malam terakhir untuk Ramadan. Saya berdoa ke kita semua dapat menggunakan peluang ini untuk membuat pecutan terakhir 10 Ramadan, mengejar Lailatul Qadar dan juga mengharapkan keberkatan dan kerahmatan daripada Allah supaya kita sentiasa diberi kesihatan yang baik dan ketenangan yang sepenuhnya. Dan di kesempatan ini saya memohon kemaafan, maaf zahir batin di atas salah dan silap saya sepanjang kita bekerja bersama, dan insya-Allah semoga semua dapat menjalani Hari Raya Aidilfitri dengan penuh keberkatan dan berbahagia bersama keluarga, insya-Allah. Akhir kata, minal aidin wal faizin, minas salimin wal ghanimin, kullul am wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan awwalu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru idkhul minan nar. Semoga amal ibadah kita diterima Allah. Ramadan kali Daripada Jabatan Pendidikan Islam dan Moral. Alhamdulillah, semoga amalan kita di bulan puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita dipertemukan lagi dengan Ramadan yang akan datang. Kami dari Jabatan Pendidikan mengucapkan salam akhir Ramadan yang karim. Ramadan hadirmu dinanti, nikmatmu disyukuri. You lift me up high, spread my wings. Ramadan! Wahai Ramadan, adakah kita akan berjumpa lagi? Ramadan Karim, wahai Ramadan, jumpa lagi. Ramadan berlalu meninggalkan kesan, hati dibimbing ke jalan kebaikan. teruskan amal, kuatkan iman agar takwa kekal berpanjangan. Istighfar di pohon setiap hari, mengharap rahmat ilahi nan suci. Moga ibadah diterima ilahi, diberi peluang bertemu lagi. Jika ada silap dan salah, mohon dimaaf dengan terbuka. Moga Ramadan mendidik akhlak, menjadi insan takwa selamanya. Dari kami, Jabatan Kecemerlangan Akademi. Teh manis di dalam cawan, elok diminum bersama roti nan. Bulan puasa menguji keimanan. Semoga kali ini mendapat keampunan. Ada yang muda, ada yang tua, bersama-sama ketika berbuka. Selamat menyambut bulan puasa. Semoga lancar ibadah kita. Moga kita semua menemui Lailatul Qadar. Dari kami, Jabatan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga segala amalan dan ibadat kita di bulan puasa yang mulia ini diterima oleh Allah dan menjadi asbab dikurniakan keampunan serta keberkatan dalam kehidupan kita. Semoga kita semua bertemu di Ramadan yang akan datang. Dari kami, Jabatan Teknologi Pendidikan Institut Pendidikan Guru Kampus Darul Aman. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Ramadan Karim. Kami dari Jabatan Bahasa Arab mendoakan semoga amal ibadah kita semua sepanjang bulan Ramadan al-Mubarak ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna salihal a'mal. Salam Ramadan Al-Mubarak. Alhamdulillah, kita dipertemukan sekali lagi dengan bulan yang penuh rahmat, keampunan dan keberkatan bulan Ramadan yang mulia. Kepada semua, pihak ULDP ingin mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak dan jumpa lagi. Semoga Ramadan pada tahun ini memberi keberkatan kepada kita semua. Kami dari Unit Psikologi dan Kaunseling Aktiviti Kampus Darul Aman mengucapkan Salam Akhir Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Unit Imak Musan mengucapkan selamat meneruskan ibadah puasa pada Ramadan tahun ini. Amalan kita diberkati dan diterima Allah SWT untuk tahun ini. Amin. Assalamualaikum semua. Sepenuh Ramadan yang menghampiri penghujungnya, kami dari kita mengucapkan Salam Akhir Ramadan 1446 Hijrah. Semoga kita mendapat rahmat sebelum akhir Ramadan, insya-Allah. Curriculum mengucapkan Ramadan Mubarak. Dan sepanjang puasa ini saya rasa saya lebih boleh memahami tradisi kaum muslim dan Semoga segala amal ibadah kita diterima. Kami di PSTM mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri mulia. Ampun maaf dipinta, mensuci hening dosa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum. Cerita berselendang dan kebaya, sepadan dengan pemuda tampan dan seka orangnya. Di pagi hari mulia kunjungi sana saudara, yang tua tidak dilupa. Kami dari Jabatan Bahasa ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir dan batin. Meriah desa tercinta bagaikan pesta layaknya. Ramadan pergi tinggalkan kita. Sebulan penuh berpuasa. Kini Syawal bakal menjelma. Hari kemenangan diraih bersama. Bulan mulia sudah berlalu. Doa dibaca. Penuh syawal datang. Bawa restu.
Kami di Jabatan Bimbingan dan Kaunseling mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.